Sahabat, so pagi ni aku nak cerita sedikit benda ni dia berbaloi beli ke tidak. Okey sahabat. So dekat tangan aku ni ni lah silicone wax korang boleh tengok ni kereta ni aku dah cuci dah 3 minggu yang lepas. Lepas tu aku dah sapu silicone wax ni, kau tengok. Dia punya basah tu memang tak boleh nak bawa bincang lah. Dia punya kepekatan tu menggunakan ni nampak macam baru sapu, padahal dah 3 minggu dah. Kau tengok ni, dia masih basah lagi. So juga bahagian depan pun sama juga. Nampak dia punya ni shining tu, masih dekat situ. Sahabat, ni memang berbaloi beli lah sahabat, silicone wax.